Disebabkan tisu hotdog ni, kes yang dah senyap lebih 2 dekad tiba-tiba terbongkar balik dan tak lama lepas tu, hai guys, kembali lagi dengan story yang menarik, misteri dan seram. Kes kali ni tentang seorang wanita ditemui mati dalam apartmen dia dan korang bayangkan dia kena 60 kali tikaman. Darah memang penuh satu bilik dan disebabkan tak ada saksi, tak ada CCTV, kes tu terus senyap. Sampailah muncul satu tisu ni yang jadi petunjuk utama kepada pembunuh sebenar. Jadi ada satu bangunan apartmen yang biasanya tenang je tiba-tiba jadi kecoh. Penduduk dekat sana mula perasan ada bau pelik. Mula-mula semua fikir bau makanan basi ke atau mungkin ada tikus mati kan. Tapi bila diorang makin tak endah bau tu, lama-lama bau tu makin kuat. Makin hari makin busuk sampai dah tak boleh nak tahan lagi bau benda tu. Jadi pengurus bangunan pun ambil keputusan untuk panggil polis. Bila polis datang naik ke unit yang dimaksudkan, baru sampai je depan pintu bau tu pun dah menyengat. Jadi diorang cuba ketuk pintu, tunggu dalam beberapa minit tapi tak ada siapa pun jawab dan tak ada siapa pun yang buka pintu tu. Bila dapat kebenaran untuk buka pintu, polis pun tolak pintu tu perlahan-lahan. Ruang tamu gelap, bau dalam tu memang tak boleh nak bayangkan dengan campur bau darah dengan reputnya lagi. Memang masa diorang cek tu semua orang rasa loya sangat. Jadi nak tak nak, diorang kena masuk juga nak cek apa jadi dalam tu. Bila diorang sampai ke bilik tidur dan masa itulah diorang jumpa jasad seorang perempuan terbaring atas lantai. Keadaan dia memang ngeri sangat. Perempuan tu kena tikam lebih 60 kali dekat dada, perut dengan belakang dia. Waktu ni diorang tengok bilik tu dah macam tempat penyembelih. Korang bayangkan dekat dinding bilik tu penuh dengan percikan darah. Lantai pun sama, langsir, tilam semua dah bertukar warna. Yang lebih menyedihkan tu, dia ditemui dalam keadaan separuh bogel dan tangan dia keras macam tengah tahan sesuatu. Ada kesan calar, lebam dan luka-luka kecil. Itu tanda dia sempat cuba lawan tapi tak berjaya. Tapi yang peliknya, tak ada langsung kesan rumah tu kena pecah masuk. Semua pintu dengan tingkap berkunci. Barang dalam rumah tu tak terusik, tak nampak macam kes rompakan pun. Dari sini, polis mula fikir kalau bukan orang luar, mungkin orang yang dia kenal. Orang yang dia sendiri benarkan masuk dalam apartmen dia. Tapi siapa dan kenapa sampai jadi macam tu? Jadi polis pun kumpul semua bukti yang ada, DNA, cap jari, gambar tapak kaki yang berdarah, semua disimpan. Tapi masalah masa tu, teknologi belum cukup kuat. Diorang nak buat padanan pun susah sebab sistem DNA belum secanggih sekarang. So bukti dah ada tapi tetap tak boleh bawa ke mana-mana. Tak ada padanan, tak ada suspek, tak ada hala tuju. Makin lama kes tu makin tenggelam dan masuk dalam senarai yang tergantung. Fail dia masih ada tapi tak ada siapa yang usik, macam dibiarkan je. Warga mangsa pula terus menunggu, harapan tu tetap ada tapi makin lama makin perlahan. Bila polis update, jawapannya tetap sama, belum ada perkembangan. So nama mangsa kekal dalam rekod tapi siapa pembunuh sebenar masih tak terjawab. Masuk tahun 2018, siasatan kes ni dibuka semula. Kali ni dengan bantuan teknologi baru yang lebih canggih iaitu genealogi DNA. Polis ambil semula sampel DNA dari tempat kejadian dan muat naik ke dalam pangkalan data awam macam JPMatch yang biasanya digunakan oleh orang ramai untuk uji salah siar keluarga. Daripada situlah diorang tapis beratus-ratus padanan genetik. Proses tu memang ambil masa tapi akhirnya muncul satu nama yang menarik perhatian iaitu Jerry Westrom. Seorang lelaki berasal dari Minnesota, bukan banduan, tak ada rekod jenayah berat, nampak macam orang biasa je. Tapi satu perkara buat polis mula curiga. Pada tahun 1993, Jerry sebenarnya tinggal berhampiran dengan lokasi pembunuhan tu dan bila disemak semula, dia memang ada dalam radius kawasan tu masa kejadian tu berlaku. Bila nama Jerry Westrom naik, polis tak terus serbu. Diorang skoding dulu, tengok rutin harian dia, nak pastikan betul ke dia ada kaitan dengan pembunuhan tu atau cuma kebetulan. Beberapa minggu polis ikut gerak-geri dia diam-diam dari rumah ke tempat kerja sampailah satu hari Jerry pergi tengok perlawanan hoki. Jadi dalam stadium yang bising tu, Jerry nampak macam lelaki biasa je, duduk tengok game, makan hotdog. Langsung tak sedar yang ada mata-mata tengah perhatikan dia. Masa rehat, dia lap mulut guna tisu. Lepas tu dia buang tisu tu dalam tong sampah. Nampak macam benda kecil tapi polis dah ready dari awal-awal. Jadi diorang pun ambil tisu tu senyap-senyap dan terus hantar ke makmal. Dekat sana, DNA dari tisu tu dibandingkan dengan DNA dari tempat kejadian dan keputusannya DNA dia sama dengan DNA dengan tempat kejadian tu. Tak lari sikit pun. Jadi itulah turning point paling besar dalam kes ni. Lepas dapat keputusan tu, polis pun terus tangkap Jerry, bawa dia masuk ke bilik soal siasat. Masa tu muka dia tenang, macam tak ada apa-apa yang jadi. Tapi polis tahu kali ni dia tak boleh lari lagi. Masa dia kena soal siasat, Jerry langsung tak nampak risau. Tenang je duduk, nada suara pun steady. Dia nafikan semuanya, cakap dia tak kenal Jenny, tak pernah masuk apartmen tu pun. Tapi masalahnya, DNA dia ada dalam bilik, ada dekat cadar, dekat toilet, siap ada jejak kaki berdarah yang padan dengan saiz kasut dia. Polis pun dah tak nak paksa-paksa lagi sebab dia memang tak nak mengaku langsung
langsung. Jadi bukti yang diorang ada ni pun dah cukup kuat. Lepas sesatan tu, kes terus dibawa ke mahkamah. Jadi pada tahun 2022, lepas pembicaraan panjang, juri akhirnya buat keputusan Jerry Wistrom didapati bersalah atas tuduhan bunuh tahap pertama. Hukuman dia penjara seumur hidup, tak ada parol, tak ada peluang nak bebas. Tapi Jerry tak habis dekat situ, dia cuba buat rayuan harap boleh ubah nasib dia. Tapi tahun 2024, Mahkamah Agung Minnesota tolak rayuan tu bulat-bulat. Jadi dia tetap kena jalani hukuman sampai akhir hayat. Kes Ginny and Charles ni betul-betul tunjuk macam mana teknologi boleh bantu buka balik kes yang dulu macam mustahil nak selesai. Tapi dalam masa yang sama, dia juga buka mata rupa-rupanya pembunuh boleh je hidup macam biasa dalam masyarakat, bebas berpuluh tahun tanpa sesiapa pun syak. Dan siapa sangka cuma sebab satu tisu hotdog yang dibuang, kebenaran akhirnya muncul. Ginny dapat keadilan yang ditunggu sekian lama. Kalau korang suka dengan kes-kes macam ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan korang boleh tengok video-video lain yang Kim dah upload sebelum ni. Jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.